24 Mac 2004, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rustam dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Baru, dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu. Beliau menandatangani watika pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Said Ahmad Al-Haj bin Said Mahmud Shahabuddin Yang di-Pertua Negeri Melaka dalam satu istiadat yang diadakan di Air Keroh, Melaka. Istiadat tersebut disaksikan oleh Yang Arif Datuk Wira Loh Hop Beng, Hakim Mahkamah Tinggi, dan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Rusli bin Johari, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka.